Assalamualaikum guys. So dekat depan anda ni carta yang anda lihat ni adalah carta apa? Carta IPO application kan. So kalau anda lihat sebelum-sebelum ni kan, sebelum perang tarif tu kan, memang sedap lah kan. Median dia 16,000 application. Sekarang ni makin lama makin menurun lah kat ujung sana kan. Boleh nampak menurun kan. Kalau anda lihat yang paling tinggi kat situ adalah kopi. Peminat kopi lah. Lepas tu 99 Speedmart. Lepas tu masa menurun tu Eco Shop. So kat situ je kita boleh tahulah yang kebanyakan pelabur runcit kan, atau pelabur institusi, dia suka kepada kopi oriental, dia suka kepada Speedmart, dia suka kepada Eco Shop kan. So yang baru-baru ni kuku baru 7,000. So kalau anda lihat kan, secara puratanya 16,000 orang, 17,000 orang yang apply. So sekarang menurun kan. Itu menunjukkan yang IPO tidak dapat menarik minat lah pelabur-pelabur yang ada di Bursa Malaysia pada ketika ini kan. Ini sebabkan beberapa faktor lah, seperti yang saya terangkan kan. Antaranya faktor apa? Sekarang ni geopolitik lah. Dah Israel serang Iran pula kan. Dah berlaku peperangan antara Iran dan Israel. Kemudian perang antara Israel dengan di Gaza pun tak selesai lagi. Perang Rusia dengan Ukraine tak settle lagi kan. Lepas tu perang tarif kan, belum settle lagi sebab masih lagi dalam tarif pos nama dia kan. Lepas tu apa lagi, suasana politik dalam Malaysia pun memainkan peranan. Lepas tu foreign fund duk keluar daripada Bursa Malaysia kan. Ni semua-semualah yang menyebabkan tahun ini kan, lepas Februari itu, March, April, Mei, market slow, IPO slow. So nak trading pun susah, nak investing pun susah long term kan. Tapi tak apalah tuan-tuan, Bursa Malaysia akan selalu berada di sini kan. Dan insyaAllah dia ada masa-masa dia, ada ups and down dia kan. Semua perniagaan pun macam tu kan, ada hari naik dia, ada hari turun dia kan. Masa COVID banyak perniagaan-perniagaan yang turun, yang menghadapi masalah kan. Lepas tu tumbuh pula perniagaan-perniagaan baru kan, teknologi, digital teknologi, AI dan sebagainya. Jadi jangan risaulah, dalam Bursa Malaysia ada banyak saham-saham yang mana yang turun tu kita jauhkan, tapi kita fokuslah pada yang naik kan. Itu cerita dia. So perang akan menyebabkan harga minyak naik, dan harga minyak naik akan menguntungkan syarikat-syarikat minyak dalam negara kita. Itu cerita dia. Alright tuan-tuan, apa-apa pun kalau nak pelabur saham, nak belajar saham, cari FI, follow FI. Alright, nanti FI akan terangkan lebih lanjut tentang cerita-cerita saham di Bursa Malaysia. Assalamualaikum, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.